Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kau dari mana lagi di jalan? Aku macam biasa lah bro, pergi kedai Pak Deman. Buat Di top up, habis lagi top up. kau beli top up kau tengok anak darah dia tu. Tak ada. Ha. Anak darah tu lain cerita lah, tapi aku yang betul-betul beli top up bro. Dah tepat sini bro. Aku, Jangan kasih kau tahu tak kenapa aku beli top up ni? Aku tak nak tahu. Eh, Aku tak tahu bro. Aku tak nak tahu. Kau beli sal. Segati kau lah. Kau suka tanya aku pergi mana? Aku nak tahu aku beli top up. Kau tanya aku boleh pula, pergi mana? Ya, ni. Bro, Ha. tengok drama Kau suruh lepak ni. Aku mau naik terus kau suruh lepak. Sekejap bro, kau dengar ceritaku ni. Dengar dulu. Apa? Kau tengok semalam cerita drama Melayu tu. Kau tak tengok bro? Cara Melayu? Cerita apa? Si Asmara. Cerita tu pening lah aku. Aku pun tak tahu Siapa lah. lakon dia bro? Aku Kau tak tengok, pasal tak tengok bro. Macam ni aku ceritakan kau. Cerita Okay. tu tentang lelaki, seorang lelaki. Sado. Okay. Zul Arifin pelakon dia bro. Sado bro. Okay. Kena. Bini dia tu Sofia Al-Barakwa. Oh, okay. Tinggal dekat rumah townhouse satu bawah. Okay. Atas tu perempuan. Tu Kasha Senros. Kawan sekerja dia. Kawan sekerja si Zul Arifin ni. Okay. Kau tahu bro, yang perempuan tu menggoda dia ni. Goda lelaki tu? Bukan dia dah ada isteri ke? Lagi tu dah kahwin. Dia tahu kan? Tahu. Aku tak faham tu. Laki bini dia sikit punya lawa. Kerja pula cikgu kata aku. Itu pun betul goda lagi. Kau tak layan lah bro, drama-drama ni. Kau tahu kan pattern Melayu ni? Ini drama Melayu bro. Pattern drama Melayu macam tu. Kau sibuk drama Korea, drama Inggeris, drama Tamil tu kau boleh tengok pula. Drama Melayu tak siapa tahu. Aku pun tak nak support bro. Dah loh. Ajan dah bang. Malah tak kau. Aku pun tak nak support. Aduh. Dia pelik lah. Teruk lah. Melayu cerita. Melayu tak sama Melayu. Ini dia Melayu tak Melayu. Aduh. Betul.